Sekarang Kak Ros nak buat demo untuk melihat apakah benar aloe vera gel boleh memberi tenaga kepada manusia ataupun si peminumnya. Okey. Sekarang kita buat perbandingan aloe vera gel satu bekas lagi kita letak air kosong okey. Kak Ros nak guna mentol lampu sebagai pengukur tenaga yang hadir dalam kedua-dua cecair ini. Sebagaimana kita semua tahu, air elektrik boleh dialirkan apabila sesuatu cecair itu mengandungi elektrolit atau mineral di dalamnya. So, sekarang kita akan lihat. Okey, kita onkan switchnya dahulu. Okey, kita letakkan di dalam air kosong. Tiada apa-apa pun. Sekarang kita letak dalam aloe vera gel. Dah nampak kan? Okey, kita buang. Kita lap dulu. Kita letak lagi sekali dalam air kosong. Tiada apa-apa mineral pun. Kita letak di dalam aloe vera gel. So, maksudnya aloe vera gel ini memang tinggi dengan kandungan mineralsnya. Okey. Terima kasih kerana menonton.